Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam saya Esmai N9 Fishing Club. Kimi ya, okey, kita ada trip hari ni bottom malam dengan rugby di Bangal Lalang. Jadi kita akan buat trip bersama dengan 5 orang player lah. Mereka dah sampai, kita akan review seorang-seorang punya manpower. Di bawah langit gelap bintang jadi saksi. Kami bukan sekadar mancing, ini cerita, ini jiwa. Lenaba Fishing Club. Subuh belum bangun, mesin sudah nyala. Kopi hitam pahit, tekad lebih gila. Tangan bau asin, mata lawan angin. Bukan soal ikan, tapi rasa yakin. Joran di bahu, mimpi di kepala. Air tenang, hati jangan goyah. Tarik nafas, lempar harapan. Di ujung senar ada pelat tiara. Sunyi laut bicara pelan. Ajari kami arti bertahan. Kalau kosong tetap senyum, karena proses tak pernah bohong. Another Fishing Club. Kami berdiri, satu tali, satu janji. Ombak datang, kami hadapi di air dalam. Nama kami abadi. Fishing Club, bukan cerita instan. Kami jatuh bangkit perlahan. Oi, Kimi. Ni Zomat dah sampai. Ni kita punya assistant Kumar. Hai Kumar. Ya dah senang, tangkap ikan je kerja. Ikut orang tangkap ikan je. Nama barang terbaiknya. VVIP ke Kumar? Oh. VVIP Ini Hilton. Hilton punya Strike atau kumpul tetap satu meja. Jangan. Okey. Abang sebelum keluar jangan cakap tak nampak. Kumar tengah buat perambut. Abang kita tengah ambil air semayang. Balik. Okey, habis. Hai Cip. Cip Cip Cik Cip Dah. Kita solat dulu habis. Kau tunggu aku datang. Kok pipi dia bye, tepal. Kong kita, semua kata kong. Oi, sehat kong Salih kita. Peace ya. Salih, kita hari ni. Okey. InsyaAllah hari ni kita akan turun ke laut. Kita tengok hasil apa malam ni. Nanti kita akan update. Kita turun ke tengah laut. Di pantai apa? Di laut Bagan Lalang. Lalang. Okey, right. Salih. Okey. Dah set up pancing kita. Dah berapa tahun tak mancing. Kita set up. Apa tu? Tekong dah siap lah. Kita main bottom drift dulu. Betul Tekong? Ya, jadi bottom drift perambut apa tu Mr. Kumar sudah buat. Kita hanya buat mata saja. Satu batu, satu main line. Okey. Awalnya sesi pelajaran Saya budak baru jadi kena tekong buat kan. Yes. Ni kita ada bagusnya sini ada sesi pelajaran. Panjang sangat dia biar macam ni. Kalau panjang sangat dia batu ladung kan nanti dia. Oh, okey, faham. Kita mau belajar habis dah Bobby.
Bang, batu panjang ke batu pendek? Ya, sabar. Seorang ni tak sabar-sabar. Okey dah siap boleh Sama turun. panjang. Dah tu. Rasanya pendek Ni batu. Abang patahkan dah masuk kan? Abang lilit macam ni. Tu. Dah lilit kan? Hmm. Nanti masukkan sekali. Masukkan 2 kali. Buat tu. Tak kita. Play lah. Serap. Nanti saya bagi tahu kenapa buat macam tu. Biar kerah tau. Macam ni lah. Tarik ni, pegang ni. Tarik kau buat. Ini tu plier ke kaki ni? Pasal apa? Takut nanti Aduh pi. Apa benda lah budak korang ni buat. Jadi tak habis buat tu. Entah dia, aku rasa dah 4 kali lah buat. Tekong kena buat satu lagi lah perabot. Ai, belum kena lagi dah putus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna fi ma batana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah pada kami perjalanan kami, pergi mudahkanlah, berselamat pergi dan balik. Amin ya rabbal alamin. Ombak datang kami hadapi di air dalam. Nama kami abadi sampai hari tua, cerita ini tetap bernyanyi. Assalamualaikum. Kami sudah di tengah laut dah sekarang sekarang kita bottom trip. Jadi sekarang kita dah bottom trip, kita dah nabuh kita punya pancing. Okey, pancing kita dah labuh. Depan pun dah labuh. Tengah. Okey. Tengah dah labuh. Okey, depan dah labuh. Pancing kita lantai. Okey, depan dah labuh. Alright. Sekarang kita bottom drive. Jangan lupa like dan subscribe channel Fishing Club. Tengok apa hasilnya pada malam ini. Kita pergi ke next spot tadi kita spot tadi tak berapa cantik. Jadi kita akan ke spot yang lagi satu. Jangan lupa like dan subscribe N9 Fishing Club ni channel kita dan kita buat ni first trip untuk tahun 2026. Bottom trip gunakan mesin elektrik ataupun bangka. Sunset. Wah, coba sunset situ. Sunset. Terik. Saat kau Terik. hadapan keladu. Kita pun ada rakan di sana. Ada ketukan. Ni tengah bottom drift dah. Sana pun bottom drift. Sana pun tengah bottom drift. Depan bottom drift pun. Okey, dah bottom drift. Naik bang. Naik. Okay, right. That's right. Long. Mana? Ikan mudim. Oh, okey. Mudim. Mudim ni boleh buat umpan. Ini bahagian depan. Ada tarikan bang? Ada? Kami santai-santai.
Pada. Dua. Apa? Kan. Oh. Tengok rod dia. Rod lidi bhai, pakai rod lidi. Harga mahram. Cina. Mana? Oh, angkat. Kada sejuk. Alhamdulillah. Mantap. Ya. Tanya. Kada senyum. Mesti. Senyum. Makan telan bang. Ya, senang. Buka balik, masuk balik. Sekejap, ambil sotong balik. Ada sotong. Sotong boleh tengah separuh tu. Okey. Macam mana perasaan anda? 2026. Lesen. Bang. Nampaknya Jamil pun telah mendapatkan lesen. Apakah yang berjaya dinaikkan? Itu dia tanda lagi. Apakah perasaan anda sekarang? Alhamdulillah rezeki. Lesen 2026 dah renew Ya. Okay, kita tunggu siapa yang slide seterusnya. Mesti. Tunjuk pis bang. Peace yo. Alright. Hati-hati jaga. Oh, tekan. Menekan dia di sana. Tolong dia. Hafiz. Tolong. Kang dia nak angkat. Tolong. Okey. Tu nampak ikan dah. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Tu dia. Mantap. Alhamdulillah. Buka mata bang. Ni apa ku punya yang panjang? Jom ni makan. Wah, nasib rezeki. Sekarang kita dah pukul berapa bang Jimmy? Sekarang jam menunjukkan 8:10 minit. 8-10 minit Jadi kita sekarang sebenarnya dah 8-10 minit. Kita dah berapa kali dekat 5-6 tempat kita drift. Hasilnya alhamdulillah kita dapat berapa ekor? Ada 3 ekor. Banyak. Ni pergi tengah setup. Wah, dia makan. Umpan kerapu. Mudah-mudahan ada rezeki kerapu Ni, sekejap kita buka lampu. Tengok umpan kerapu ni. Mana? Oh, man. Bukan yang ni yang ni.
Ada umpan kampung. Okey. Okey. Kita dah ada 3 ekor 3 jenak. Kita drift last spot. Lepas tu kita anchor lah. Sekarang dah pukul 8 tu ke? 9 suku sekarang. Lepas tu kita anchor, kita tengok rehat jam makan. Yang penting makan. Nampak? Okey, kita tengok ni gelagat masing-masing. Tu gelagat masing-masing. Tekong pula dah ambil alih. Tengok layan. Tu belakang tu tengah apa? Tinggal. Yap. Mananya tadi? Kenapa? Ikan apa tu? Ikan apa ni? Ketima dah terlepas. Dah terlepas? Masuk bawah ni, masuk dalam lubang. Terlepas? Aduh, sayang. Mana bawah mana? Ketima di bawah ni. Bawah tempat duduk ni, ketima lubang. Lubang itu bawah. Lubang itu. Apa yang terlepas? Ikan timah tadi. Ya. Saya cemburu dengan yang belakang saya sebab dia dah dapatkan. Saya dapat dulu tahu. Tapi 3 mengkerong. Sajen. Saja nah. Okey, kita dah first spot ni. So, kita dah anchor. First spot Abang Saleh Dia akan start bertubi-tubi tapi sebelah kanan saja. Kanan dari depan lah. Depan. Depan lah. Kau tengok saja. Oh shit. Dekat dah angan Mel. Angan tu free. Tunggu lagi. Okey, baik Zaz. Okey, bertemu kembali kita dah sampai spot anchor bottom. Tadi kita drift, sekarang ada yang tengah emas. Ni tengah buat apa dia bang? Tengah setting. Belakang pun tengah setting. Saya dah turun dulu. Okey, buat aku dah standby awal-awal. Belakang pun dah tengah setting, depan pun tengah setting. Alright, jangan lupa like dan subscribe NF Fishing Club. Pastikan tekan bukan loceng. Baik. Tekong pun dah turun bottom. Lumak dah turun. Depan pun dah turun bottom Tadi dia kata apa? Kita kena duduk depan ambil video diorang yang strike. Sabar jari kita kan dia panggil. Ni tahu. Aku nak tengok diorang ni. Double strike lagi. Double strike Okey. Double strike kan. Standby je video. Baik. Double strike kan dia panggil. Alright. Depan pula. Inilah suasana dalam bot. Itu ke? Belakang video nampak. Woi. Tolong. Aduh, tipu ah. Apakah yang naik? Bergerut. Jangan. Woi, jangan. Mahal saja ni. Menekan-nekan ni. Menekan-nekan ni bang. Betul lah, dia hantar sampai darat lah. Sampai darat dia hantar. Apakah hasilnya?
Sudah naik. Kunin. Itu dia hasilnya. Okey, bertemu sebentar saja lagi. Geng, kereta depan nak dapat. Nampak ni geng. Nampak ni geng. Mantap, menyala. Nyala. 916 tu. Kilat kunin. Lepas ni Kimi pula. Kimi InsyaAllah. Menekan-nekan dia Tekong. Tengok sini Tekong. Oh. Tak ada rasa ikan kan dia masuk. Kau nampak dia tentu lah. Itu dah lah dia. Wakil kiri, wakil kanan ni. Mel. Ya. Kau punya bunyi. Okay, mantap Tekong, mantap. Tunjuk. Mana bang? Mana? Oh, alamak. Double strike. Kejap aku sini lah. Oh, mantap. Double strike ya, double strike. Depan lu. Depan lagi pula. Nekan bang. Abang tu muka bang. Oh, Pancing cium air tu. oh. Double strike. Ha, ini. Mana bang? Ada. Ada main bawah tu. Oi, lain color lah. Merah lah. Apa ni bang? Telapia. Oi, merah. Lampu kat naik lagi ni. Oi. Ai. Tak. Eh, tengoklah muka bang. Alamak. Gila. Okey, sini dengan cantik. Angkat. Kang sangkut ah. Oh, cium air, baik. Cium air tu. Tu dia. Kerapu. Apa dia? Tu apa dia? Boron. Rokok. Wow, di mana? Mana dia? Oh, mantap lah coy. Alamak. Oh, tinggal sini. Dengan muka, baik. Alah, tunggu pula muka dia. Oh, alhamdulillah kawan-kawan rezeki masing-masing. Alhamdulillah, depan belakang. Saya dah renew lesen tahun 2026. Okey, baik. Ada. Oh, mantap Kimi. Ni Kimi. Sampai. Oh, tak sangka ada strike pula. Tengok Kimi. Tengok. Siapa tu? Ada. Apa tu? Ada. Oh, sai cantik. Ais manis-manis. Lekar tak? Okey. Nah, itu kat sini ambil gambar. Ha. 1, 2, 3. Tunjuk. Gambar nampak badan abang je. Kimi tengok tu Kimi. Belah sini sikit. Okey. 1, 2, 3. Tak nampak lah. Aku dah tengok kabel takut jatuh je dalam air ni kan. Kau kejap. Apa tu? Itulah. Aduh, belum lagi dah naik seekor lagi ah. Mana? Mana bang? Jenak manis ke? Oh, jenak manis lagi. Mana dia?
Oh, manis. Wow. Alamak. Sikit bang. Duduk sana. Sangkut ke bang? Biar lu. Ini kena apa ini dulu ya? Hah? Apa naik? Satu lah apa ni? Asal kena dengan tekong ni. Lepas lu. Apa tu? Ada lah ikan tu. Pari tu. Mana? Oh, mantap bang, mantap. Ja. Di mana tu bunyi tu? Mana bunyi tu? Oh, ni pula. Soal ni, aku ni. Kenapa punya jauh lah? Kenapa tali aku jauh sangat? Tengok ni. Sekejap. Angkat ni. Sangkut. Siapa punya tali sangkut ni? Ni. Tak. Dengan tekong ke? Kejap. Kimi. Kalau pegang jap, ambil tu ni. Habis. Oh, tak masuk. Oh. Oh, naik dah ni ikan. Tuang ini. Naik ikan. Ikan. Besar bas. Jaga tangan. Okey, tekong pula strike kali ni. Tekong pula. Nah, ini sambung. Okey. Tengok. Tekong naik apa? Merah ke kuning? Kuning. Kuning Yakin tekong Santai. Ya, kuning. Man. Anda setakat hari ni? Setakat ni kumpau lagi. Kumpau lagi Tak apa. Kumpau berdarah lagi. Maksudnya nak bagi bersabar. Minum. Strike ke berapa ni? Tekong. Kasak apa tekong ni? Tunjuk piece lu. Minum air. Tu. Pak bayang tak? Dia nak steam. Mantap. Saya sepinggan ni. Oh, baik. Macam mana? Jadi ya. Sini. Tengok. Betul lah. Woi, cepatlah tu berdesup dah sampai. Tu lah. Tu. Saya makan kat meja je. Okeylah. Ini ada harga.
Oh, kabur lah tiba-tiba muka. Oh, betul lah sikit. Betul kan? Betul kan? Tepi sikit kawan. Depan pula. Cameraman ke depan. Orang belakang sekenyap lah dua-dua. Seorang tu. Member lah senyap lah Hakimi. So aku mancing sotong je ke Fiz? Kau pakai sotong fresh kan? Kau tengok perangai. Seorang pakai sotong fresh. Member sakaut. Pakai sotong fresh. Senyap-senyap orang depan ni. Sotong asing kat depan tu. Nampak oh. Diorang komplot ni masing-masing ni. Lawan tu komplot Oh, saya cantik rezeki. Tengok sikit ah. Bang. Oh, cantik. Das. Mana nama Bob ah? Terima kasih, alhamdulillah, syukur. Hari ni kita satu spot anchor bottom Kita dah dapat berapa ekor jenak. Jom ke bawah. Let's go. Mari. Buka. Ekor dah ni. Banyak sakit berbagai saiz. Depan ada lagi. Jom. Depan strike. Pergi. Aku nak pusing tak dapat pusing. Pergi. Potong. Ah, Dah banyak lah, dah banyak video strike lah. Pergi ambil. Banyak sangat. Hai, kimi tang jauh je ambil. tak terlalu tak boleh lah. Kimi. Hai. Cameraman busy Cameraman busy. Oh, jenak sedap. Tengok depan. Oh, depan ni. Bak air satu botol. Ini tong dia seorang. Apa? Aku cek umpan. Dia cari umpan dengan penjaga tu. Aku cek umpan. Cek umpan. Habis. Tengok dia buat geram kat orang Kau belakang. tengok aku ambil. Wah ajar. Kau tengok umpan dia. Boleh potong. Fresh bye. Baik air potong bagi aku fresh. Nah. Oh, dia senyap-senyap depan ni Potong dia besar-besar. Kita belakang sotong kecil-kecil je. Dianya pukulan. Fresh tu sotong dia bye. Tengok abang sotong abang. Pandai dia potong sotong. Sikit lah. Ni ambil ni. Bawah nak kena ni. Okey, Barulah dia mengibai-gibai. Terima kasih Sifu. Okey. Barulah dia mengibai-gibai. Akhirnya. Kena. Kena. Naikkan lu. Tu Pak. Oh, mantap. Kejap. Jangan buka tu. Kejap. Cik, muka. Sabar. Oi, betul. Dah sampai. Muka jauh dah. Rangai. Kau tengok lah, nanti 3 orang kat belakang tempat. Memang aku buat macam ni. Tengok. Oh, bodoh. Kau cakap. Hujan. Dia suruh rehat dulu. Dia rehat dulu. Kan. Ikan tu dah dekat fry. Kalau hujan berhenti je. Baru boleh. Alright, tengok. Ni bulan depan lah.
depan. Tak boleh nak pusing kamera ni lah. Sampai sini kan, sampai sini kan. Sampai ni Ah, Sampai ni Hujan Yang betul-betul dorang ni memang dorang ni memang betul lah. Luar kabin ni tak ada lah. Lepas hujan dah depan lah. Oh, perangai. Kalau luar kabin ada pun gini je lah. Asalnya memang dorang nak kenakan aku Dah ada nanti kan, cukup dah tu dia cakap. Mana aku tarik merah tu ni buat dia tarik merah. Hujan hujan. Jangan lupa like dan subscribe NF Fishing Club Malam ni rezeki alhamdulillah ada manis-manisnya. Okey, alhamdulillah rezeki kawan-kawan ada rezeki trip tahun 2026. Kita masih berjuang lagi. Tetap berjuang pukul 4 pagi. Berjuang orang depan. Yes, masih lagi bertenaga walaupun tinggal sedikit berapa persen tenaga. Dah cas tadi kan, tidur dah. Oh, dah cas lah. Kita makan ni. Tunggu ikan makan Okay, alright. Ini biasa kita kami kat depan ni double strike. Double strike. Tak biasa. Tak biasa. Tunggu je sekejap. Duduk je situ. Jadi ikan makan. 2 minit. Okey. Kami tunggu. Dia punya lagak dia. Kompat pukul 5 pukul 6 ni waktu pemakanan jenak-jenak 4 pagi. 4 pagi. Lampu. Oh, betul lah dia dah rancang lah berdua ni. Dia rancang lah. Anduk tu. Dia dah rancang dua-dua ni. Okey, bantal. Oh, Lain spesies. oh tebal pipi. Mantap. Gerut. Tebal. Oh. Padu, coy. Ada ah. Ada ah. Oh, lesen. Sarjan. Yang bengang yang sarjan makan. Saja pun saja dah jadi lesen. Lesen, yes. Pakai ini kan ikan kan? Besar. Oh, pakai ni. Mana dapat? Tadi? Ha? Tu ikan timah. Orang depan lah. Oh, Ikan timah orang depan. kan? Tu dia gorgon. Loko. Pak besar ni. Loko. Oh, loko lah. Loko lah. Kalau kesempatan Ini bantal mas. Bagi lampu sikit.
Gelet-gelet. Assalamualaikum dan selamat pagi dah pagi, kita dah cerah pagi nampak. Masih lagi berjuang, masih lagi berjuang. Masih lagi berjuang. Ada yang dah lihat tidur. Kami tetap mancing. Buang lagi. Dan ada depan tu. Masih lagi berjuang. Alhamdulillah kita ada rezeki kita pagi-pagi. Malam tadi kita tengok air depan ni. Depan ni semua banyak air depan ni lebat. Dahsyat dah. Apa tu? Oh, checking. Checking. Bagi kita checking. Sabar. Duduk belakang tu dan diam. Ke depan. Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Kita dah penghujung acara ya sekarang. Dah pukul 7 lebih ya. Jom kita tengok ikan paling besar. Ikan paling besar. Ikan paling besar. Ada dalam 6 kilo 6 kilo ke 7 kilo ni. Nak juga. Tengok hasil kita malam. Udah rezeki kita dapat. Jangan lupa like dan subscribe N9 Fishing Club. N9 Fishing Club. Nanti kita dah nak sampai JT kang, kita on the way, kita review lagi dan pembagian hasil. Dah. Padu. Ambil lah. Ambil lah aku. Lama nunggu ni weh. Dia dah sampai Apa sangat dekat lampu jauh. Sangkut. Lama nunggu lah. Gerut-gerut. Gerut lah. Jadilah. Lama nunggu. Oh, emas lagi. Alright. Dia belajar orang depan dia juga. Dia belajar orang depan. Okey, trik kali ni kita pakai tu. Yamato Samurai. Tu Yamato Samurai. Trik kali ni kita pakai Yamato Samurai pairing dengan Seaboard MJ 800. 7 kaki Yamato Samurai. Alright. Hari ni. Tiba-tiba tunduk Moron lah. Dia tunduk moron. Tadi ya. Duduk senyap. Tunduk Moron lah. Orang ni. Kayu ikan tadi
Oh, ini besar baru ni. Kalau tak moron, tari. Bengkok. Bengkok. Alhamdulillah. Dia tak ada dah tu. Dia dah ketat dah tu. Keluar balik. Angkat. Angkat weh, angkat. Makan limau. Jadi ikan. Rezeki. Aduh, boleh sedih. Berapa meter lagi, Pak? 48. Makin lama makin jauh tu. Dia dah naik dah tadi. Tadi dah 50. Ni bang, tolong kawan abang saya buka mata kail. Ni. Boleh kita dah pandai. Mana habis. Moron ni. Ikan kekek. Tembak gancu weh. Ni dia je. Ikan dek je dia dekat sikit. Dah ketat dah. Tak tahu apa. Bongak ayo. Aduh ai. Tengok pun tahu. Aduh. Tengok pun tahu men. Jamai pakai umpan limau. Ya, kan dah sampai. Kenapa? Bukan kalui. Kalui mak ilai-ilai. Iyalah. Oh, baik. Apa? Pari. Pari. Pak Rida. Pak Rida kena ganti lah. Jaga tangan. Ada lalu Jom. Sana. Ambil kamar. Duduk. Kau ada yang telefon masuk air yang. Pak Rida. Farida, orang simut nak tilam kan? Naik kat dia Pak Rida. Mana mata kail saya nak bawa dalam tu? Tahu apa? Tengok mata kata pemalam. Alhamdulillah. Buka tong terus. Masuk dalam. Ada. Untuk. Ada dua kail lah. Oi. Alhamdulillah pari. Baik bisa tu. Mai kat dia. Nah. Pala sama je. Pari baik aku dapat rezeki. Farida tu bawa balik, yang lain bagi kita bawa balik. Alhamdulillah kawan-kawan. Kita ada rezeki. Tak tahu tadi road tunduk je. Road tunduk. Ni. Ni dia hasil kita. Ya, dapat selimut. Farida yang dah dinanti-nantikan pada malam tadi. Jackpot kita dapat jackpot pulang balik daripada trip Rockville Bagan Lala.
Untuk kelas sebelum bulan puasa, jadi kita trip malam trip, botol trip. Lepas botol trip kita anchor sampailah ke pagi Hamzah dan tinggi-tingginya, dan kita jumpa di jet. Cakap! Cakap! Memang nak mengajuk. Tengok api dah pelaju kat bawah. Kau buka lagi. Tekong. Tekong bagi tir lah. Jeti. Cakap. Okey, sampai jeti Saya kamera. Alright. Selamat pergi dan selamat balik. Alhamdulillah, syukur. Alright, jap. Lesen 2026. Okey, alhamdulillah ni lesen tahun 2026. Bergerak pula pagi. Lu Jamil berdiri sana, dia sengit. Jackpot pari. Anggaran dalam 15 ke 20 kilo Ya. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu Taala. Kita dah sampai ke jeti dan hasil-hasilnya Kan ni aku tak. tu tekong tengah potong pari. Okey, kita pusing. Nanti kan Tekong pari kita 5 orang kan. Apa? Semua lah sekali dia angkat. Sekali Terima kasih Abang Saleh. Ah. Abang Saleh terima kasih. Tekong terima kasih Tekong. Zomat, Hafiz, terima kasih. Sekumar. tadi ya. Thank you very much. Dia tekanan hujan. Ya, enjoy. Kita makan. Tekanan udara. Kita makan. Ya, sekarang extra video. Udara dah ni, dah lari. Tekong tolong potongkan kita punya ikan pari. Okey, sementara Tekong potong ikan pari, mari barang kita nak masuk dalam kereta sebenarnya. Okey, kita masuk dalam kereta dulu. Kan ni, kau nak bagi kat mana? Sinilah. Kau susun dulu. Mana belana? Bukan. Bulan ah. Bulan sini tu. Oh, belanak. Belanak. Orang ekor besar. Mana saya punya mana? Loko. Ini besar ni bagus. Aduh. Betul, kau ni. Mana je Mel? Tak, ikut kimi. Okey. Tak pernah pulang. Tungan ni mana besar? Mana? Tungan tu besar. Ni besar lagi. Hujung lagi besar. Hujung ni besar. Tu besar. Ni besar lagi. Tarik lagi Mel. Mel tarik lagi Mel sampai hujung. Okey, wait. Hujung dah hamnya yang mana? Ikan besar tu. Ikan tu mana tu? Mana tu? Ikan yang mana? Tak kisah. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bagi je tak apa. Lah. Bagi apa? Nawi, tengok dekat sini. Inilah ambil inilah.
Aku dah dapat bawa bilik merah yang besar sikit. Kau ambil lah. Tengok nanti tengok Abang Robi dia nak mana. Tak, aku bagi tu. Tak. Sekejap. Kau bagi sama saiz lah. Jangan bagi yang kurang-kurang saiz. Aku mau bagi pun korang yang pilih. Tak saya sama. Dah bergaduh. Aku letak ni ha. Geruk-geruk ni ada berapa ekor? Geruk-geruk ni ada 5 ekor. Yang tu aku ambil aku sini lagi. Tak gugur dia tu. Geruk-geruk. Alah ada 4 je. 5, so 1. Dah ganti dengan tu. Jadi ni. Ni. Berapa ekor tu? Kan tu berapa ekor? Dapat Ni biar aku. Oh, ni dah ganti tadi, ni ambil aku lah. Betul? Ya. Tengah mana? Ikut kuantiti dah kurang. Sekejap, ni kecil lah ni. Sama. Ayolah, ini kecil lah. Satu lagi, seekor lagi kurang. Dia memang kurang sekor sebab. Sekor. Oh, iyalah. Bagi Kimi dengan apa tu? Dengan Okey, Ni tak ada lah. tak ada. Dah ambil aku bagi sekor. Sekejap yang kecil ni sebab dah ambil loko. Kecil tu kali Kecil tu di lah. sini, tempat tangan tu, di kandang tu. Ya. Tak apa, ambil ni. Kau tengok dah tahu lah. Ikan tempat tangan tu, betul. Penat lah nak aku nak pergi sini lah. Tapi aku nak yang tua. Tapak tangan ni bagi Kimi. Kau dah ada tu. tak apa, tak ada masalah, tak ada. Kita tak ada masalah. Ngam tak? Ngam. Okey ngam. Okey kan? Okey. 245 kan. Kimi ada lebih sikit lah. Kimi lebih sikit lah. Dia kecil-kecil je. Nak apa? Dah, jom kita angkat barang. Apa tak tahu? Kenapa kau tak buat tong? Okey nak. Nanti sini. Aku pernah buat. Janganlah buat tong oren tu pernah awak. Aku mah ada tong oren. Hancur. Kalau aku tak buat tong, insya-Allah memang dapat. Aku dah selalu kena kalau tempat Edam pun aku tak buat tong lah sekarang. Memang buat plastik hitam lah. Plastik hitam beg hitam besar tu kan. Patut kita pergi tu hari. Adam dia bawa plastik hitam kan. Kita memang tak ada bawa tong. Aku buat air dalam tu je. Yang ni cerita pasal ais pula. Baik mana aku makan kau? Gila kau. Makan apa? Tak, dia cakap empedu hati mana. Okey, pembagian hasil Inilah sama rata. Ekor tu kau bawa balik sebab anak kau. Mel belajar lah Mel. Ni apa pandai ya Hafiz ah. Buat tak selalu dapat kan. Kalau kau lain selalu dapat di belakang. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Akhirnya kita selamat pulang daripada laut Bagan Lalang Balik yang dengan mana botol kita dengan bersama ni, tekong tepung. kita. Tekong Robi. Tekong Robi, alhamdulillah. Malam tadi hasil sangat memuaskan. Jadi tunggu kita di lain trip, di lain hari, di lain waktu, di lain tahun. Assalamualaikum. Tahun yang sama. Alhamdulillah syukur. Itu kata-kata kepada daripada Abang Saleh. Okey, terima kasih kawan-kawan. Okey, club kita N9 Fishing Club. Jangan lupa like, subscribe N9 Fishing Club. Like dan subscribe dan share. Berminat nak mancing dekat Bagan Lalang, kontak Tekong Robi. Ataupun boleh berhubung dengan admin N9 Fishing Club. Kita akan bawa sama-sama juga. Kita dah habis trip. Alhamdulillah syukur. Kawan-kawan pun beransur pulang. Okey, jangan lupa like dan subscribe N9 Fishing Club. Okey Saleh. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Okey, selamat. Jangan lupa follow and subscribe. Bye. Bye. Alright, kita pun beransur pulang. Jangan lupa follow dan subscribe N9 Fishing Club. Assalamualaikum.